Selamat sejahtera, nama saya ialah Angelina dan saya merupakan pelajar daripada kelas E15. Pembentangan ini bertujuan untuk menguraikan konsep kejelasan dalam penulisan berdasarkan artikel yang membincangkan penggunaan bahasa rancu dalam medium Twitter oleh generasi Z. Melalui pembentangan ini, saya akan menerangkan bagaimana penggunaan bahasa yang bercampur aduk boleh menjejaskan kejelasan dan mutu penulisan. Selamat sejahtera. Nama saya Vaishnavi, anak perempuan Jaya Prakash, pelajar program PPISMP semester 1 kelas E15, option Bahasa Melayu Pemulihan. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan yang berkaitan dengan analisis artikel bertajuk Penggunaan Bahasa Rancu dalam medium Twitter oleh generasi Z. Pembentangan saya akan dibahagikan kepada dua bahagian utama, iaitu bahagian pengenalan dan bahagian keutuhan wacana. Saya akan mulakan dengan huraian pengenalan artikel diikuti dengan perbincangan tentang keutuhan wacana yang terdapat dalam penulisan artikel tersebut. Dengan ini, saya akan memulakan perbincangan video ini dengan bahagian pengenalan bagi artikel bertajuk Penggunaan Bahasa Rancu dalam medium Twitter oleh generasi Z yang diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu pada tahun 2022. Dengan ini, pertama sekali, penulis menjelaskan maksud bahasa rancu. Bahasa rancu bermaksud bahasa yang tidak teratur dan bercampur aduk sama ada dari segi ejaan, tata bahasa, kosakata maupun laras bahasa. Dalam artikel yang kami mengambil, penulis menyatakan bahawa fenomena bahasa rancu sering berlaku di media sosial seperti Twitter, di mana pengguna sering mencampur adukan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris dalam penulisan mereka. Sebagai contoh, marilah kita tengok contoh yang disebutkan oleh penulis dalam artikel tersebut. Bahasa rancu merupakan suatu keadaan bahasa yang tidak teratur dan bercampur aduk, termasuklah di medium media sosial seperti Twitter. Jadi, di sini jelaslah bahawa fokus kajian ialah terhadap pencemaran bahasa dalam komunikasi di medan maya dalam kalangan masyarakat kita. Okey, di samping itu, penulis juga memberikan latar belakang tentang generasi Z, iaitu kumpulan yang menjadi fokus utama kajian. Menurut Dan Tapscott, generasi Z ialah mereka yang lahir antara tahun 1998 hingga 2009. Dengan ini, maka kita pun tahulah, kita pun generasi Z juga. Golongan ini juga dikenali sebagai I-generation atau generasi internet, kerana mereka membesar dalam suasana yang sangat terdedah kepada teknologi digital, media sosial dan gadget. Artikel ini menyebut dan menegaskan bahawa generasi Z dibesarkan dalam persekitaran yang menggunakan teknologi digital seperti internet, jaringan media sosial serta gadget elektronik secara sangat meluas. Ini bermakna mereka sangat mahir menggunakan platform seperti Twitter untuk berkomunikasi, tetapi dalam masa yang sama sering menggunakan bahasa yang tidak gramatis. Okey, dengan ini kemudiannya penulis mengaitkan fenomena ini dengan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK serta kesan pandemik COVID-19. Okey, semasa pandemik ini, ramai pelajar termasuk generasi Z yang menggunakan peranti-peranti elektronik dan internet untuk sesi pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Okey, keadaan ini meneruskan selama 2 tahun. Seperti yang kita sedia maklum lah. So, penulis menyatakan bahawa pandemik COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2019 memaksakan semua pengguna, termasuklah golongan generasi Z,
memiliki peranti elektronik yang tersendiri untuk tujuan PDP secara dalam talian. Oleh sebab mereka sangat aktif dalam media sosial, penggunaan bahasa campuran semakin menjadi kebiasaan dan tidak dikawal dalam kalangan kita. Seterusnya, penulis juga menjelaskan bahawa isu utama kajian iaitu kesan penggunaan bahasa rancu terhadap penguasaan bahasa Melayu. Penulis menegaskan bahawa jika keadaan ini tidak dikawal, generasi muda akan terjejas dari segi pemahaman tata bahasa yang tepat. Dalam artikel disebut, jika tidak dibendung, dikhawatiri penguasaan dan pemahaman pengguna terutama dalam kalangan generasi Z terhadap sistem Nahu bahasa Melayu yang tepat memang akan jadi terjejas. Dengan ini, keadaan ini menunjukkan bahawa fenomena bahasa rancu bukan sahaja menggugat kualiti bahasa tetapi juga kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Akhir sekali, bahagian pengenalan ini juga menunjukkan bahawa keutuhan dari segi penyusunan isi dan kesinambungan idea. Penulis artikel ini memulakan wacana dengan definisi konsep, kemudian membawa pembaca kepada latar belakang generasi Z, mengaitkannya dengan media sosial dan isu semasa, serta menutup dengan kepentingan kajian. Susunannya tersusun dan menggunakan penanda wacana seperti hal ini dikatakan demikian kerana sungguh pun demikian dan malap untuk menghubungkan ayat. Struktur yang teratur ini menjadikan bahagian pengenalan artikel jelas, koheren dan mudah difahami oleh pembaca-pembaca seperti kita. Selepas pengenalan, mestilah isi. Dengan ini, marilah kita beralih kepada bahagian yang seterusnya iaitu keutuhan wacana. Dengan ini, pertama sekali, keutuhan wacana bermaksud kesinambungan dan kesepaduan idea dalam sesuatu penulisan. Dalam konteks artikel ini, keutuhan wacana dapat dilihat melalui suasana isi yang tersusun, penggunaan penanda wacana yang berkesan serta hubungan antara perenggan yang jelas dan logik. Penulis ini menggunakan struktur penulisan ilmiah yang sangat lengkap iaitu bermula dengan pengenalan, diikuti pernyataan masalah, objektif kajian, metodologi, dapatan dan perbincangan serta akhirnya kesimpulan. Struktur ini membentuk kesinambungan yang jelas antara satu bahagian dengan bahagian yang lain. Keduanya, saya ingin menerangkan tentang aspek kesinambungan idea yang terdapat dalam artikel ini. Penulis artikel ini banyak menggunakan penanda wacana untuk menghubungkan ayat serta dengan perenggan. Contohnya, dalam muka surat 22 hingga 23, penulis menggunakan ungkapan seperti hal ini dikatakan demikian kerana, sungguhan demikian dan tambahan pula. Penanda wacana ini berfungsi untuk menghubungkan dan bersaling rapatkan sebab dan akibat serta mengalirkan idea secara lancar supaya pembaca dapat mengikuti hujah penulis dengan mudah. Hal ini menunjukkan keutuhan wacana dari segi kohesi tata bahasa. Ketiga, keutuhan wacana artikel ini turut terserlah melalui hubungan isi dan contoh yang kukuh. Sebagai contoh, dalam bahagian dapatan dan perbincangan pada muka surat 24 hingga 29, penulis membincangkan dan menerangkan tentang 7 ciapan Twitter sebagai data kajian. Setiap ciapan dikaitkan terus dengan punca dan bentuk bahasa rancu seperti penggunaan kata singkatan untuk perkataan sebab pengguna media sosial ini menulis SBB sahaja. Selain daripada contoh ini, untuk perkataan cakap, pengguna seperti kita menggunakan perkataan CKP. Itu sahaja. Dan percampuran kod Malay and English mix dan kesalahan ejaan. Penulis kemudian menyokongkan dapatan ini dengan kajian terdahulu. Contohnya rujukan kepada Atika et al. 2021 dan Nur Farakana et al. 2022. Dengan hal ini membuktikan keutuhan dari segi hubungan isi dengan bukti dan sumber rujukan yang sahih. Keempat, dari segi kesepadanan gaya bahasa,
Penulis mengekalkan bahasa akademik yang formal dan objektif sepanjang penulisan. Ayat yang digunakan adalah lengkap, tidak terlalu panjang dan menggunakan istilah ilmiah seperti percampuran kod, kerancuan morfologi dan implikasi bahasa. Gaya ini menjadikan wacana artikel lebih mantap, berautoriti dan sesuai untuk bacaan ilmiah. Keadaan ini menunjukkan keutuhan dari segi gaya dan laras bahasa. Seterusnya, marilah kita tengok aspek yang dikemukakan oleh penulis sebagai keutuhan wacana dalam artikel ini. Penulis juga mengekalkan keutuhan melalui hubungan antara isi dan kesimpulan. Pada bahagian akhir, iaitu pada muka surat 29 hingga 30, penulis menutup wacana dengan menyimpulkan dapatan serta menyeru agar masyarakat terutamanya pengguna media sosial menjaga kemurnian bahasa Melayu. Petikan-petikan artikel berbunyi, pengguna media sosial perlu memainkan peranan dalam menentukan penggunaan bahasa yang sewajarnya walaupun dalam konteks media sosial kerana bahasa yang baik dapat mencerminkan citra dan imej penulisnya. Petikan ini terdapat dalam muka surat 29. Sebagai kesimpulannya, ini menunjukkan bahawa kesinambungan dengan pengenalan kerana penulis kembali menekankan kepentingan memartabatkan bahasa Melayu, iaitu isu utama yang telah dibincangkan sejak awal kajian dalam artikel jurnal ini. Ini menggambarkan bahawa keutuhan wacana dari aspek koheren keseluruhan. Akhir sekali, sebagai keutuhan wacana ini, artikel ini dapat dirumuskan melalui 3 aspek utama seperti yang saya kata sebelum ini. Susunan isi yang sistematik, penggunaan penanda wacana yang berkesan, dan hubungan yang kukuh antara isi, bukti dan kesimpulan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sumber rujukan. Sebelum itu, marilah kita sama-sama mengetahui apakah itu maksud sumber rujukan. Secara umum, sumber rujukan ini merujuk kepada bahan yang digunakan oleh penulis, pelajar atau penyelidik untuk mendapat maklumat, data atau fakta yang sahih semasa menyiapkan sesuatu tugasan, penulisan berilmiah atau kajian. Contoh sumber rujukan yang boleh kita guna dalam penulisan kita ialah artikel jurnal, buku, esei ilmiah, disertasi, kertas projek, analisis sastera, tesis, kertas kerja, prosiding, laporan amali dan artikel ilmiah. Dalam konteks akademik, penggunaan sumber rujukan ini menunjukkan kejujuran dan etika seseorang penulis dalam menghasilkan karya. Hal ini kerana setiap maklumat yang diperoleh daripada penulis lain haruslah diberi pengiktirafan. Selain itu, sumber rujukan juga membantu pembaca untuk menilai tahap kesahihan sesuatu kajian serta memberi ruang untuk membuat semakan lanjut. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kepentingan sumber rujukan. Antara kepentingan sumber rujukan ialah yang pertama, sumber rujukan dapat meningkatkan kredibiliti penulisan. Dengan menyertakan jurnal dan buku akademik, hujah yang dikemukakan akan menjadi lebih sahih dan meyakinkan. Kedua, dengan mengkreditkan sumber rujukan, penulis dapat menunjukkan etika penulisan yang baik sebagai seorang penulis. Hal ini kerana setiap idea yang diambil daripada penulis lain diberikan penghargaan melalui sitasis yang tepat, sekaligus mengelakkan isu plagiat. Yang ketiga, sumber rujukan berfungsi sebagai asas teori dan panduan metodologi. Sebagai contoh, kajian oleh Atika Hassan, Duli Kamil dan Evelyn Bangkang Jawi 2021 menggunakan teori pertukaran kod oleh Gompers untuk menghuraikan perkara yang berkaitan penggunaan bahasa dalam kalangan guru. Keempat, sumber rujukan membantu penulis untuk membandingkan pelbagai pandangan ilmiah.
Sebagai contoh, Hidayah Syafi'i et al. 2019 dan Khairul Zuria Azniza Mat Yazid et al. 2020 menggunakan isu bahasa rojak dari sudut yang berbeza, iaitu melalui platform media sosial dan melalui aplikasi WhatsApp. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kriteria sumber rujukan yang baik dalam penulisan. Sumber rujukan yang baik dalam penulisan haruslah mempunyai beberapa ciri, iaitu yang pertama, sumber rujukan yang digunakan mestilah sahih dan berautoriti. Contohnya, diterbitkan oleh institusi akademik seperti universiti atau Dewan Bahasa dan Pustaka. Kedua, sumber rujukan ini haruslah terkini dan relevan. Sebagai contoh, dalam artikel ini, kebanyakan rujukan yang digunakan oleh penulis diterbitkan antara tahun 2017 hingga 2020. Hal ini menunjukkan bahawa penulis ini telah menggunakan bahan yang berkaitan dengan isu semasa. Ketiga, sumber rujukan yang baik haruslah mempunyai maklumat bibliografi yang lengkap. Sebagai contoh, nama penulis, tahun penerbitan dan tajuk. Akhir sekali, sumber rujukan ini haruslah berkaitan dengan topik kajian, iaitu bahasa Melayu, kerancuan dan komunikasi digital. Yang seterusnya, saya akan menerangkan jenis dan contoh sumber rujukan dalam artikel yang dipilih oleh kumpulan kami. Berdasarkan analisis terhadap artikel tersebut, penulis artikel ini menggunakan sebanyak 18 sumber rujukan. Daripada 18 jenis sumber rujukan tersebut, terdapat 10 artikel jurnal, 5 proceeding, 2 buku ilmiah dan 1 tesis. Sebagai contoh, Ahmad Shah, Syed Ali, Samri Muhammad dan Muhammad Azlan Mis 2021 menulis dalam Borneo International Journal, manakala N. Jeffrey K. Hope dan Saidatul Nonis Mahali 2020 menerbitkan kajian dalam jurnal Manu. Kedua-dua sumber ini merupakan contoh artikel jurnal akademik yang dijadikan rujukan utama. Selain itu, kajian oleh Nur Azlina Jalaluddin dan Nur Hashinda Syahidan 2017 diperoleh daripada proceeding, iaitu proceeding antarabangsa, manakala buku seperti Hashim Musa dan Halimah Pondo 2012 serta Don Tapscott 2012 digunakan bagi menyokong teori sosiolinguistik dan fenomena digital generasi muda. Penulis dalam artikel ini menggabungkan pelbagai jenis sumber dengan tujuan yang berbeza. Sebagai contoh, N. Jeffrey K. Hope dan Saidatul Nonis Mahali 2020 menggunakan artikel jurnal dan proceeding untuk meneliti punca bahasa rancu dalam kalangan pelajar di Tuaran Sabah. Mereka menyokong hujah menggunakan teori kesalahan bahasa dan linguistik serta daripada rujukan ilmiah terdahulu. Sementara itu, Ahmad Shah, Syed Ali et al. 2021 pula menggunakan kajian lapangan yang disokong oleh buku isu sosiolinguistik di Malaysia. Manakala Hashim Musa dan Halim Pondo menjelaskan cabaran murid etnik Bajar dalam menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Seterusnya, sumber rujukan daripada Hidayah Syafi'i et al. 2019 pula menggunakan artikel jurnal antarabangsa dan laporan digital untuk membincangkan pengaruh bahasa rojak di media baharu terhadap bahasa kebangsaan. Manakala Khairul Zuria Azniza Mat Yazid et al. 2020 menggunakan proceeding dan teori linguistik untuk menganalisis penggunaan bahasa rojak dalam aplikasi WhatsApp berdasarkan teori relevance. Selain itu, Nur Azlina Jalaluddin dan Nur Hashinda Syahidan 2017 turut menggunakan buku Grow Up Digital untuk menyokong kajian mereka berkaitan modernisasi bahasa dalam kalangan generasi Z. Beberapa penulis turut merujuk artikel ilmiah popular daripada majalah Dewan Bahasa seperti Piera Sami Mutan 2020 dan Nur Farahana Muhammad Rusli et al. 2022 yang menekankan tanggungjawab memperkasakan bahasa Melayu dalam era digital. Walaupun jurnal akademik sumber ini tetap dianggap sahih kerana diterbitkan oleh institusi rasmi bahasa negara, selain itu,
Siti Nur Ain Razali 2016 menggunakan tesis sarjana dari Universiti Malaya sebagai sumber untuk membincangkan kesatuan bahasa berdasarkan karya Tenas Effendi. Hal ini membuktikan bahawa penulis menggunakan sumber yang mendalam yang diperolehi daripada penyelidikan yang mereka buat. Secara keseluruhannya, sumber rujukan bukan sekadar pelengkap dalam penulisan, tetapi sumber rujukan ini merupakan penentu kualiti sesuatu kajian ilmiah. Melalui analisis ini, jelas bahawa penulis telah menggunakan sumber yang pelbagai dan sahih untuk menyokong hujah dalam artikel yang dibina oleh mereka. Oleh itu, kita haruslah mencontohi penulis ini dalam menyiapkan setiap tugasan akademik agar penulisan kita lebih berkualiti, beretika dan berilmiah. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kejelasan dalam penulisan berdasarkan artikel bertajuk Penggunaan Bahasa Rancu dalam Medium Twitter oleh Generasi Z. Pertama sekali, kita perlu faham apakah yang dimaksudkan dengan kejelasan dalam penulisan. Kejelasan dalam penulisan merujuk kepada penggunaan bahasa yang teratur, tepat dan mudah difahami oleh pembaca. Dalam erti kata lain, apabila seseorang menulis, mesej yang hendak disampaikan itu dapat diterima dengan jelas tanpa sebarang kekeliruan. Kejelasan ini sangat penting, terutamanya dalam konteks penulisan yang bersifat ilmiah atau formal, seperti tugasan akademik, laporan, kertas kerja dan sebagainya. Namun, artikel ini menjelaskan bahawa kecenderungan generasi Z untuk menggunakan bahasa rancu dalam media sosial seperti Twitter telah menyebabkan kejelasan penulisan semakin terjejas. Hal ini kerana terdapat pencampuran bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, penggunaan singkatan tidak standard serta kesalahan dari segi struktur ayat. Dalam media sosial, ramai pengguna, terutama generasi Z, cenderung menulis dengan mencampurkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Contohnya, I tak boleh lah macam ini. You know, can I dah try my best. Tulisan seperti ini sebenarnya boleh menyebabkan maksud ayat menjadi kabur. Walaupun ia kedengaran biasa dan ikut trend, tetapi dari sudut bahasa, penggunaan seperti ini melanggar sistem bahasa baku. Selain itu, penggunaan singkatan seperti SBB untuk sebab, CKP untuk cakap, TK untuk tidak. Kesemua ini menjadikan penulisan kelihatan tidak formal dan tidak kemas. Perkara ini menyebabkan pembaca terpaksa meneka maksud sebenar ayat tersebut dan ini mengganggu kefahaman. Selain itu,
Artikel ini juga menekankan bahawa kelemahan penguasaan kosakata bahasa Melayu dalam kalangan generasi muda merupakan antara faktor utama berlakunya penggunaan bahasa rancu. Ada pelajar yang tahu maksud sesuatu perkataan dalam bahasa Inggeris tetapi tidak tahu perkataan yang sama dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, lebih mudah mengatakan confirm daripada pasti, lebih biasa menggunakan explain daripada jelaskan. Situasi ini berlaku kerana kurang membaca bahan ilmiah dalam bahasa Melayu. Apabila kosakata terhad, penulisan juga akan terhad dan kurang jelas. Seterusnya, artikel turut menyatakan bahawa generasi Z kini sudah terbiasa dengan penggunaan bahasa campuran dalam komunikasi harian, sama ada secara lisan atau tulisan. Akibat pembiasaan ini, mereka beranggapan bahasa rancu adalah sesuatu yang normal dan boleh diterima. Tambahan pula, ramai influencer atau personaliti media yang mempunyai ramai pengikut turut menggunakan bahasa rancu. Hal ini menyebabkan penggunaan bahasa seperti ini tersebar dengan cepat dan dijadikan ikutan. Apabila sesuatu penggunaan bahasa yang salah dianggap biasa, lama-kelamaan pengguna tidak lagi peka terhadap kesalahan bahasa yang dilakukan. Akibatnya, kesalahan itu terus digunakan tanpa sedar. Kepentingan menjaga kejelasan dalam penulisan ialah ia memastikan mesej dapat disampaikan dengan tepat dan ia memudahkan pembaca memahami maksud penulis dan juga mencerminkan kepribadian dan tahap intelektual penulis, akhir sekali mengekalkan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jika penggunaan bahasa rancu tidak dibendung, kita bimbang generasi seterusnya akan semakin jauh daripada bahasa baku. Bahkan lama-kelamaan mungkin akan wujud generasi yang tidak lagi mampu menulis dalam bahasa Melayu yang betul. Kesimpulannya, kejelasan dalam penulisan perlu diberi perhatian supaya bahasa yang digunakan tidak menimbulkan kekeliruan dan salah tafsir. Generasi Z khususnya perlu lebih peka terhadap penggunaan bahasa ketika menulis di media sosial. Walaupun trend bahasa rojak semakin biasa digunakan, kita tetap bertanggungjawab untuk mengekalkan ketepatan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa kebangsaan.
Bahasa yang jelas menggambarkan minda yang teratur. Bahasa yang baik mencerminkan peribadi yang baik. Sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih. Seterusnya, kita akan pergi ke kesimpulan. Secara keseluruhannya, kita dapat simpulkan bahawa ketiga-tiga aspek tersebut saling melengkapi antara satu sama lain dalam membentuk penulisan berilmiah yang baik dan berkualiti. Sebagai contoh, keutuhan wacana menjadikan penulisan lebih tersusun dengan aliran idea yang teratur. Seterusnya, penggunaan sumber rujukan yang sahih membantu dalam mengukuhkan hujah serta menunjukkan bahawa penulisan tersebut berdasarkan kajian yang boleh dipercayai. Pada masa yang sama, kejelasan dalam penulisan memastikan mesej yang disampaikan tidak mengelirukan dan mudah difahami oleh pembaca. Apabila ketiga-tiga aspek ini digabungkan, sebuah karya berilmiah dapat menunjukkan penulis tersebut mempunyai pemikiran yang matang dalam menyusun dan menghasilkan idea yang bagus. Selain itu, tugasan ini berperanan dalam melatih keupayaan penulis untuk berfikir secara mendalam, teliti dalam memilih bahan serta peka dalam menggunakan bahasa yang tepat dan beretika dalam penulisan. Hal ini membuktikan bahawa penghasilan penulisan berilmiah bukan sekadar menyampaikan maklumat tetapi ia mencerminkan tahap profesional dan tanggungjawab seorang penulis terhadap ilmu yang ingin disampaikan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.